adik seekor pun tak keluar sesen bang. Semua duit saya keluar bang. Nilai ta'ala bang. Ni malam saya cakap. Saya boleh buktikan lah. Tak payah sembang lah. Dengan orang lain kau boleh sembang lah. Dengan abang kau jangan sembang lah. Okay? Tak payah sembang lah dengan orang lain. Dengan abang kau. Meh duduk depan-depan kalau berani. Meh. Kau bawa nasi sekali depan aku. Dengan nasi-nasi aku terajang muka kau. Betul. Kurang ajar Dulu saya melampau. dah pernah pukul dia. Pukul mak mentua dia bang. Dia pukul mak mentua dia? Dia pukul mak mentua dia. Mana ada orang menantu pukul mak mentua dia seorang je dalam dunia. Dahsyat zombie ni Dia pergi report polis. Lepas tu mak mentua dia defend saya kat balai. Dia kata kau jangan, dia tetang kau jangan takut. Makcik akan defend kau kat balai. Lalu polis pun tak nak panggil saya. Saya belasah dia bang. Sebab dia pukul mak mentua. Malu. Betul. Arwah bapak mentua dia tu. Sampai dia kata dengan saya, kau ajar sikit Azmi tu. Saya belasah Azmi tu depan bapak dia bang. Kerana kurang hajar dengan orang tua. Betul. Melampau tak payah kan. kita sembang belakang lah Combi. Cukup lah kau. Arwah abah meninggal pun kau tak dapat ampun. Kau fitnah bapak kau. Kau fitnah bapak kau sendiri yang bagi kau cekik. Kau fitnah bapak kau. Apa lagi kau nak jadi? Laki kau tu macam orang bodoh. Engkau keluar ke sana kulu kiri dengan jantan sana dengan jantan sini, kau nak jadi apa? Saya tak nak bercerita banyak lagi. Banyak lagi bang. Dia punya masalah dengan keluarga. Kerja dia melaga-lagakan keluarga saja. Bila dia baik dengan nasi, saya dah gelak bang. Saya dengan keluarga saya guling-guling tahu bang. Saya kata confirm satu hari bergaduh. Saya minta maaf dengan abang lah. Saya masa abang baik dengan nasi, saya cakap dengan Hadi. Saya cakap dengan Supaat. Masin mulut saya bang. Saya kata dengan Supaat, dengan Hadi. Kau tengok, tak lama confirm dia orang bergaduh balik dengan Nasir. Masin mulut saya. Sebab Nasir ni tak boleh jadi kawan bang. Walau baik macam mana pun. Betul. Walau baik macam mana pun. Dia tidak boleh dijadikan kawan. Dia ni kalau boleh, sumbat ke lalu bantai ya. Betul tu. Jadi sejahat-jahat manusia. Aku dah tak kacau dia. Aku dah tak terol dia. Hari-hari dia nak provoke aku nak gunakan gambar keluar ke video aku lama. Saya diam je bang. Saya tak nak cakap banyak. Satu hari memang kena penampar gila dengan saya bang. Saya peduli apa kena agak report polis. Kau report lah. Yalah. Apa aku takutnya polis tu besar sangat ke pangkat dia. Saya cakap sarjan lah. Apa kelas lah kena baik dengan sarjan. Apa kelas lah korang ni. Betul. Tapi Nasir sembang Adi lari kena kejar dengan orang pergi balai polis. Tapi dia pun sama juga. Adi ramai yang kejar. Nasir cuma awak seorang. Adi tak tahulah. Tapi tak adalah orang kejar sangat. Tengok cerita. Dia bercakap. Tak, sekarang ni dia asal pisau cabar orang. Yeah.